Lepas putus tunang tu, balik rumah. Bila sedih lah kan. Dia minta putus tunang bang, bukan abang yang nak putus bang. Adalah cerita dia kan petang. Jadi esoknya tu, besok aku ingat lah, aku pegang gitar, aku macam dengar lagu tu. Oh, datang wahyu sama kan? Datang wahyu. Siap lirik sekali. Oh, ha? Siap lirik. Oh, dahsyat. Aku tulis. Aku tulis. Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melampai. Ku hulur tangan menggapai, tanganku tiada sampai. Siap dengan melodi sekali. Dia datang tu dengan melodi, dengan lirik sekali. Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Record tak? Janjikan bang. Masa tu mana ada recorder. Okey. So aku memang ada satu zaman tu lah, sebelum ada recorder ni, memang ada satu keupayaan Allah bagi. Kerana lagu tu memang jadi ilham, aku boleh ingat. Sekali datang ni aku dah boleh ingat. Oh, okey. Sambung lah. So, bila tulis, dah siap. Aku dalam 15 minit aku rasa adalah terhenti je. 15 minit habis aku letak. Aku tu terdiam. Sedap je lagu ni. Rasa tu dah ada. Aku yang menyanyi pun, aku yang buat. Macam aku buat sebenarnya kan. Tapi aku pun terpaku dengan Dia sampai dibagi ya. Cerita dia pula tentang keadaan aku. Macam aku ni seolah-olah macam nampak macam sedang meluah yang apa yang aku lalui, tapi masa dia datang tu aku tak sedar. Bukan aku plan nak susun ke. Ya. Dia rasa tu sampai kan. Dia terus. So lepas tu bawa ke siapa bang lagu? Kontak pada syarikat. Aku mesti aku rekam saya. Cakap bos, saya mau produce lagu. Okey. Mana boleh. Lu siapa? Budak mana boleh buat lagu lah. Kita mesti mempunyai producer lah ni. Kita apa kalau tak nak buat lagu, tak nak nyanyi. Itu cara dia bang. Sebulan. Bulan 3 hari rekod. Jangan angkat boleh. Ambil. Masa tu 5,000. Oh, besar. 5,000. Panggil Bambel. Bambel, keyboard. Yes. Dia, bang, saya nak macam ni. Dia buat arrangement tu. Aku kan, aku nak macam ni, flow depan dia. Dia follow je. Oh, lagu tu apa band yang main? Abang Bel yang main flute. Flute tu program. Oh, sedap dia flow depan tu. Macam seruling tu kan. Tu abang band yang main. Abang Bel. Arrangement lagu tu Abang Bel susunan muzik dia. Oh, dahsyat lah. Tapi aku guide lah. Memang kena kredit lah dia punya. Bang nak macam ni. Lepas tu drum dia nak nyanyi duduk. Okey, sampai habis. Okey, aku dah nampak frame tu. Sebab aku masa dapat lagu tu, aku dapat bayangkan lagu tu, muzik dia. Okey. So aku takut bila dia orang pegang lagu tu nanti jadi lain. Ya, faham. Kacau nanti aku nak nyanyi. Ya. Itu sekarang ni apa yang ada pada bintang ni, itu yang sebenarnya abang nak dan keluar. Ya, betul. Aku nak macam ni bang, dia bisa macam ni. Okey, dah siap lagu tu. Okey, aku bawa pergi studio. Aku panggil musician mainkan balik. Okey. Yang dia susun tu, yang main gitar dia Abang Z Rio. Okey. Kita di studio. Basis dia tak silap boom. Bok lah zaman tu. Drum maksudnya Abang Mahmud. Abang Mahmud. Abang Mahmud ada tunjuk memang dia main lagu. Mahmud di BKL. Ya. Tu yang jaga vokal aku Ringo Hero. Oh lawe. Ringo Hero, penyanyi Hero. Ya. Oh. Dia guide aku dalam studio lah, vokal. Tu siap. Masa siap lagu tu kira macam ada dog lah. Bos tak tolak. Sebab ada 2 lagu. Tak nak push. Dia push 2 lagu tu. Lagu Patrick Kamis, lagi lagu Eddie Hamid. Jadi lagi lagu Rindu dengan Patrick Kamis tu. Apa sesi aku memujamu. Bintang ni dia tak memuj. Tapi dia hantar je lah radio. Tapi radio ada main. Permintaan tinggi. Lepas tu start boom. Lagu tu pula tiba-tiba dia naik sendiri dalam promotion. Lepas tu aku tahu lagu tu popular balik sekarang ni. Anak aku beritahu, ya lagu Bintang tu popular sekarang ni. Dia dah naik balik. Yep. So kawan-kawan pun WhatsApp, jajak lagu tu keluar radio. Ayah awak nyanyi lagu ni. Ya. Bang, kejap apa ni, saya nak tahu proses rakaman. Lama tak? Sebab yelah, bila lagu yang ada bersangkut paut dengan perasaan kita. Sekejap. Sekejap? Bintang ni sekejap je. Sesedap itu sekejap. Sekejap. Aku pergi jumpa Abang Bel.
Aku ingat dalam 3 jam 4 jam lepas rumah dia siapkan semua tu, okay, hantar pergi studio. Betul panggil musician main main sekejap-sekejap semua. Faham. Sejam 2 jam je rekod satu lagu, satu mission. Oh. Settle, aku nyanyi terus. Hari tu juga aku nyanyi. Oh. Sekejap juga. Terus siap. Siap.